Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in thumma amma ba'd. Bersama sekali lagi dengan saya Ustaz Firdaus bin Subhi di dalam segmen ataupun webinar Hiwar Dini. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa bukan alasan untuk tidak produktif. Inilah topik yang akan kita bicarakan dalam pertemuan pada kali ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa sesungguhnya konsep kita berpuasa ini tidak lain adalah untuk melahirkan rasa takwanya kita kepada Allah. Apa maksud takwa kita kepada Allah? Timbulnya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Timbulnya kepada kita kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di antara intipati yang hendak kita lahirkan sepanjang keberadaan kita dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala merakamkan di dalam Al-Quranul Karim kemenangan yang diraih oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in di saat berlakunya peperangan Badar, di mana dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala pada surah Ali Imran ayat 123, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam ayat tersebut, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemenangan. Walaqad nasarakumullah bi Badrin, di sebuah kawasan yang bernama Badar. Wa antum azillah, sedangkan kamu berada dalam keadaan lemah. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kamu bersyukur kepadanya. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, dalam peperangan Badar yang berlaku pada 17 Ramadan, saat ketika para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak menduga akan berlakunya peperangan tersebut. Hanya ada dua kalangan penunggang berkuda dan diikuti dengan 70 ekor unta yang ditunggangi oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya mereka berjalan kaki dengan bilangan keseluruhan jumlah pasukan Islam sebanyak lebih kurang 313 orang. Sementara pihak musuh yang memiliki kekuatan yang luar biasa, kelengkapan yang cukup lengkap. Ada pakaian besinya, ada pedang ataupun ada kelengkapan peperangan yang dibawa oleh mereka. Maka saat ketika itu berlakulah suatu peperangan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi menakjubkan sekali bagaimana tentera Islam telah pun berjaya menguasai peperangan tersebut dan tentera musuh kembali dalam keadaan mereka itu kalah dan juga tewas dalam peperangan tersebut. Ada yang mati, ada yang ditawan, sedangkan jumlah mereka berlipat kali ganda yang seramai 1,000 orang tentera daripada kalangan pihak musuh tersebut. Kenapa mereka boleh meraih kemenangan? Nah, di dalam Islam mengajar kepada kita, bukanlah dianggap bilangan yang ramai itu boleh membawa kemenangan. Dalam surah Al-Baqarah sebagai contohnya Allah pernah menyebut, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa ramai bilangan pasukan yang sedikit mampu untuk mengalahkan dan menewaskan pihak musuh dengan bilangan yang ramai. Fi'atan katsirah biiznillah, dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dalam kehidupan kita yang meletakkan kekuatan, kemenangan dan sebagainya itu bukan datang daripada manusia itu sendiri, sebaliknya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Justru itu para penonton, khusus kepada warga penjawat awam yang ada bersama-sama dalam pertemuan kita pada kali ini, perkuatkanlah iman kita. Kerana kekuatan itu bukan hanya terletak pada perkara-perkara lahiri ataupun perkara-perkara yang zahir. Tapi kekuatan dalam Islam itu juga adalah berpaksikan dengan kekuatan yang datangnya daripada anugerah dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu perlulah untuk kita laksanakan kerja kita. Janganlah apabila masuknya bulan Ramadan kita berada dalam keadaan lemah, semangat kita lemah, kerja kita pun menjadi lemah, lesu dan sebagainya. Tidak seperti mana pada bulan-bulan sebelum daripada itu ataupun bulan-bulan sesudah daripada bulan Ramadan itu sendiri. Sebaliknya,
laksanakanlah kerja kita kerana ia merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Nantinya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya terhadap kerja dan amanah yang Allah berikan kepada kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap daripada kamu itu adalah pemimpin ataupun orang yang bertanggungjawab, dan setiap mereka yang bertanggungjawab itu akan dipersoalkan akan tanggungjawab yang ada bersama dengannya. Sama ada ia tunaikan ataupun tidak, semuanya nanti akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat dalam sebuah hadis, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis riwayat daripada Imam At-Tabrani dan juga Al-Imam Al-Baihaqi, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, telah pun mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di mana Rasulullah menyebutkan, innallaha ta'ala yuhibbu ahadukum idza amila amalan an yutqinah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai dan menyukai kepada salah seorang di kalangan kamu apabila dia melakukan akan sesuatu amalan, maka dia bersungguh-sungguh itqan dalam melaksanakan kerja tersebut. Inilah yang perlu kita laksanakan dalam hidup kita. Jangan hanya kita menganggap bahawa puasa itu wajib, tapi kerja kita juga adalah merupakan satu kewajipan yang penting untuk kita ambil perhatian. Mudah-mudahan kerja kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan jawapan yang akan kita berikan kepada Allah adalah satu jawapan yang memuaskan dan menyelamatkan kita daripada tindakan ataupun hukuman yang akan dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah, warga penjawat awam yang dikasihi dan dirahmati Allah, selamat bekerja. Pastikan niat itu jangan sampai kita lupakan. Kita berniat adalah semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah mengarahkan untuk kita bekerja. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah oleh kamu. Katakanlah olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bekerjalah olehmu. Allah akan melihat perbuatan kamu. Rasulullah akan menyaksikan segala apa yang kamu kerjakan, dan begitu juga disaksikan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kerja kita bermanfaat. Semoga kita bekerja dalam keadaan Allah memberkati kerja kita. Bersungguh-sungguhlah kita bekerja. Niatkan kerja kita adalah semata-mata kerana Allah, dan jangan lupa waktu kita bekerja banyakkan kita berzikir, kerana zikir ini ada kalanya ia memberikan kekuatan kepada kita dan menjadikan kita lebih bersemangat untuk melaksanakan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jumpa lagi dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jangan lupa share dan juga like pada setiap segmen webinar Hiwar Dini. Mudah-mudahan tuan-tuan, para penonton yang dikasihi dan dirahmati Allah akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat yang serupa kemungkinan inilah juga merupakan saham yang akan berterusan sesudah kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atas share dan like yang telah pun dilakukan oleh tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah. Jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.